Finally, Boruto To Blue Vortex chapter yang ke-20 telah pun merevealkan kekuatan yang mampu digunakan oleh Uchiha Sarada setelah membangkitkan Mangekyo Sharingan. Yang mana kita tahu Uchiha Sarada telah pun berjaya membangkitkan mata kutukan Puak Uchiha sebelum berlakunya time skip selama 3 tahun selepas apa yang telah berlaku terhadap Boruto. Jadi, setelah sekian lama kita menantikan kemunculan Mangekyo Sharingan kepunyaan Uchiha Sarada, akhirnya dalam chapter yang ke-20 manga Boruto To Blue Vortex, Sarada telah pun mengaktifkan kekuatan Mangekyo Sharingan bagi untuk menyelamatkan rakan-rakan dia daripada ancaman Shinju iaitu Ryu. Jadi guys, terlalu banyak sangat tahu yang kita boleh bincangkan berkaitan pasal hal tersebut. Dan ya guys, untuk dalam video kali ini aku ada beberapa teori yang cukup menarik berkaitan pasal kemampuan Mangekyo Sharingan kepunyaan Uchiha Sarada. Tapi sebelum kita start, Assalamualaikum Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je dan sentiasa dirahmati dan diberkati di dunia dan di akhirat. So guys, tinggal lagi beberapa hari je lagi. Spoiler untuk chapter yang ke-21 bakal keluar tak lama lagi. Dan aku percaya sangat-sangat untuk dalam chapter tersebut kita akan dapat menyaksikan kemampuan sebenar Mangekyo Sharingan kepunyaan Uchiha Sarada. Tapi walau macam mana pun, aku harap sangat kita jangan letak expectation terlalu tinggi sangat tahu untuk dalam match tersebut. Korang jangan expect match di antara Sarada menentang Ryu akan terus berpanjangan selama 2 ke 3 chapter akan datang. Jangan guys, sebabnya korang kena faham situasi sekarang ni dorang sedang berhadapan dengan satu ancaman yang di luar skala shinobi-shinobi biasa, tapi belum sampai lagi level Otsutsuki. Malah kita masih lagi tak tahu kondisi keadaan Uchiha Sarada dan yang lain macam mana. Melihat akan beberapa chapter sebelum ni, aku boleh katakan Uchiha Sarada masih lagi fit dan mampu untuk meneruskan pertarungan bagi untuk berhadapan dengan Shinju Ryu dalam tempoh lebih lama lagi. Sebabnya nak dibandingkan dengan karakter Mitsuki dan Raya, karakter Sarada je yang masih lagi belum mengeluarkan kemampuan sebenar beliau bagi untuk menyerang Ryu. Sarada dalam chapter sebelum ni pun baru je mengeluarkan satu jutsu Katon dan tak lupa juga teknik Chidori untuk menyerang Ryu. Tapi malangnya kedua-dua serangan tersebut seakan tak berkesan ke atas Ryu, dan akhirnya selepas dia situasi dah semakin tegang, dah semakin kritikal, keadaan Yodo pun dah semakin kritikal, dah tenat kan selepas diserang oleh Ryu, manakala situasi untuk Mitsuki dan Raya pula telah menjadi tebusan untuk Ryu. So tanpa disangka suatu keadaan dah semakin merisaukan, akhirnya Uchiha Sarada telah pun mengaktifkan kekuatan Mangekyo Sharingan dan kita telah dipertunjukkan sedikit sneak peek salah satu kemampuan yang mampu digunakan oleh Mangekyo Sharingan kepunyaan Uchiha Sarada, yang mana kita dapat tengok kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada seakan telah menyerap Iron Sen kepunyaan Ryu ke satu tempat yang lain, dan kelihatan juga seakan ada satu gumbulan ataupun bola yang berwarna hitam yang sedang menyerap jutsu tersebut. Jadi melihat akan kemampuan yang telah digunakan oleh Uchiha Sarada, hal ni membuatkan ramailah yang buat beberapa teori berkaitan pasal kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada. Ada yang cakap kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada tu seakan mampu menghasilkan black hole untuk menyerap segala unsur-unsur jutsu ataupun cakra ke dalam lubang hitam. Ada juga yang cakap kemampuan Sarada ni seakan ada kaitan dengan dimensi yang lain, sama seperti teknik Kamui ataupun ada kaitan dengan wormhole. Memang terlalu banyak sangat spekulasi berkaitan pasal kemampuan sebenar Mangekyo Sharingan kepunyaan Uchiha Sarada. Tapi banyak-banyak teori kan. Of course lah, aku juga ada teori aku yang tersendiri berkaitan pasal kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada. Secara jujur, aku tak akan pernah menolak sebarang teori daripada semua orang maupun teori daripada puak-puak Konoha, walaupun teori-teori diorang ni kadang-kadang over sikit kan. Sebabnya bagi aku semua orang ada hak untuk bersuara dan kita semua ada pendapat masing-masing, termasuklah aku sendiri. So guys, aku harap sangat korang dapat terima pendapat aku ni dengan hati yang terbuka, sebabnya aku rasa teori aku ni agak lain daripada yang lain dan aku sendiri excited gila nak borakkan pasal hal ni. So let me go. Jadi guys, kalau korang perasan, misi tim Konohamaru bagi untuk menyelamatkan Kazekage yang kelima daripada ancaman Shinju Matsuri dan juga Ryu, semuanya telah pun diatur oleh Kashingoji yang telah melihat beberapa kemungkinan daripada masa depan dan juga Nara Shikamaru sendiri.
So, kalau korang perasan, tumpuan utama dorang untuk dalam misi tersebut adalah untuk mendapatkan kepercayaan daripada Mak Suri dan juga Ryu. Lalu mereka akan terus saja mengkhianati mereka berdua, yang mana Konohamaru akan cuba untuk pancing Mak Suri, manakala Araya, Yodo, Mitsuki dan juga Sarada akan cuba mengalahkan Ryu. Bagi aku buat masa sekarang, misi dorang dah diambang kegagalan sebabnya segala apa yang dirancang seakan tak berhasil. Cumanya dalam dua pertarungan yang sedang berlaku sekarang ni, ianya seakan ada dua situasi yang berbeza tapi ada dua persamaan yang sama, iaitu kedua-duanya ada berkaitan dengan cinta. So, macam apa yang kita tahu, kebangkitan Mangekyo Sharingan Sarada berbeza dengan kebangkitan Mangekyo Sharingan dari puak Uchiha yang lain, yang mana kebanyakan puak Uchiha yang lain telah pun membangkitkan kemampuan Mangekyo Sharingan atas dasar kebencian. Tapi lain pula untuk Uchiha Sarada yang telah membangkitkan Mangekyo Sharingan atas dasar rasa cinta. So, kiranya kebangkitan Mangekyo Sharingan kepunyaan Sarada ni memang sangat-sangat rare, dan ni merupakan special case yang jarang berlaku dalam series Naruto maupun Boruto. Malah kebanyakan puak Uchiha yang berjaya untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan memperoleh kekuatan mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, Uchiha Obito mempunyai teknik Kamui, Uchiha Shisui mampu menggunakan jutsu Kotoama Tsukami, Uchiha Itachi ada teknik Amaterasu, dan Uchiha Sasuke pula dia ada teknik Kagutsuchi. Jadi untuk dalam chapter yang ke-20, kita dapat sedikit teaser daripada kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada seakan telah memindahkan Iron Sand milik Ryu ke tempat yang lain, dan ramai yang berpendapat teknik tersebut seakan ada mirip dengan teknik Mangekyo Sharingan milik Uchiha Obito, iaitu Kamui. Tapi secara jujur, buat masa sekarang, teori berkaitan pasal black hole adalah merupakan teori yang paling dekatlah kita boleh kaitkan dengan kemampuan Mangekyo milik Sarada. Cumanya aku tak rasa teknik tersebut merupakan teknik utama ataupun kekuatan sebenar Mangekyo Sharingan kepunyaan Sarada. Tapi aku ada satu teori yang mana aku dapat rasakan Uchiha Sarada mempunyai satu kekuatan yang sangat unik berbeza daripada kemampuan Mangekyo Sharingan yang lain. Kalau korang mengenali hasil karya Masashi Kishimoto, korang mesti tahu yang Masashi Kishimoto sangat menggemari menggunakan mitologi dewa-dewa kepercayaan Jepun sebagai salah satu sumber kekuatan yang sangat overpower yang mampu digunakan oleh karakter-karakter yang tertentu, terutamanya untuk puak Uchiha. Uchiha ni selalu dapat layanan yang special daripada Masashi Kishimoto tau. Sebagai contoh, teknik Amaterasu yang mampu digunakan oleh Uchiha Itachi merupakan dewa matahari dan mempunyai kisah yang tersendiri menjadi kepercayaan orang Jepun. Lepas tu Susanoo lah, Izanami, Izanagi dan macam-macam lagi. Jadi memandangkan karakter Uchiha Sarada ni merupakan antara karakter yang menjadi tumpuan utama dalam series Boruto, dan beliau juga merupakan penerus legasi untuk klan Uchiha dan ada kaitan dengan tokoh-tokoh besar dalam series Naruto, iaitu Uchiha Itachi dan juga Uchiha Sasuke. Jadi aku percaya sangat Masashi Kishimoto dah set upkan satu kekuatan yang sangat unik untuk karakter Uchiha Sarada, menjadikan beliau sebagai salah satu karakter yang terkuat dalam series Boruto. Lagipun aku tak rasa yang Masashi Kishimoto ni jenis suka recycle apa yang dia pernah buat sebelum ni dekat karakter lain untuk bagi dekat karakter spotlight yang baru. So first, kita tengok dulu akan bentuk Mangekyo Sharingan kepunyaan Uchiha Sarada. Ianya seakan melambangkan matahari. Dalam mitologi Jepun, dewa untuk matahari adalah Amaterasu dan ianya merupakan kemampuan milik Uchiha Itachi. Dan kalau korang nak tahu, ada satu dewa ni yang ada kaitan dengan Amaterasu, dan tak mustahil juga Masashi Kishimoto akan menggunakan konsep yang ada dekat dewa tersebut sebagai sumber kekuatan untuk Mangekyo Sharingan milik Uchiha Sarada, iaitu Amino Uzume, yang mana Amino Uzume ni merupakan the goddess of dawn, ataupun erti katanya adalah Dewi Fajar yang membawa kegembiraan. So, apa kaitan Amino Uzume dengan Amaterasu pula? Dalam kepercayaan mitologi Jepun, Amino Uzume ni telah pun memainkan peranan yang cukup besar bagi untuk membawa cahaya daripada kegelapan. Ianya membawa cahaya daripada kegelapan akibat Amaterasu telah menghilangkan diri, menyebabkan
menyebabkan dunia menjadi gelap dan sejuk. Amino Uzumie ini merupakan seorang gadis muda yang telah membuat rancangan untuk memujuk semula Amaterasu untuk kembali membawa sinar cahaya ke bumi. Dan kalau tak silap, Amino Uzumie ni pun ada kisah cinta dia yang tersendiri. Jadi kalau korang tanya aku, apa kaitan Amino Uzumie ni dengan Sarada pula kan? Apa pasal pula? Kalau korang fahamkan betul-betul kisah ataupun mitologi untuk Amino Uzumie ni, sebenarnya seakan ada mirip dengan situasi karakter Uchiha Sarada dalam series Boruto 2 Blue Vortex kali ni tau. Jadi tak mustahil kalau Masashi Kishimoto akan menggunakan sumber kepercayaan Jepun iaitu Amino Uzumie sebagai kekuatan baru untuk pewaris terakhir klan Uchiha iaitu Uchiha Sarada yang sangat bernekat ingin membantu Boruto. Dan aku percaya dengan kekuatan Amino Uzumie membuatkan Sarada menjadi watak yang sangat penting untuk menyelamatkan dunia shinobi satu hari nanti, sama macam kisah mitologi Jepun untuk kisah Dewi Amino Uzumie. Kalau korang tanya aku, kekuatan apa pula yang mampu digunakan oleh Sarada hasil daripada Amino Uzumie? Kalau sebelum ni teknik Amaterasu telah pun menghasilkan api hitam yang tak boleh nak dipadam, so kekuatan apa pula untuk Amino Uzumie kan? Ada segelintir pendapat yang mengatakan Amino Uzumie mampu untuk menulis semula takdir ataupun ianya mampu untuk mengubah masa dalam beberapa detik sahaja, membuatkan Uchiha Sarada mampu untuk mengubah semula kemungkinan apa yang bakal berlaku dalam beberapa detik, seakan sama macam konsep teknik Izanagi. Dan ada juga teori yang mengatakan hasil daripada teknik Amino Uzumie mampu untuk replicate segala teknik yang mampu digunakan oleh Mangekyo Sharingan yang lain. Tapi kalau kita nak jadikan kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada ni lain daripada yang lain kan, korang rasa possible tak kalau jutsu Amino Uzumie ni mampu membuatkan pihak musuh terus hilang segala kemampuan beliau, yang mungkin Sarada mampu menyerap segala kekuatan pihak musuh, ataupun kalau betul-betul nak dikaitkan dengan Amino Uzumie membolehkan Sarada menghapuskan ingatan pihak musuh maupun meletakkan satu genjutsu yang tak ada batas terhadap pihak musuh, sehingga kan pihak musuh hilang segala pemikiran yang dia ada ataupun sebaliknya. Tapi guys, buat masa sekarang ni semua hanyalah sekadar teori semata je. Tapi aku harap sangat disebabkan karakter Sarada ni bukannya satu karakter yang biasa dalam series Boruto, malah beliau juga merupakan darah daging Uchiha Itachi dan juga Uchiha Sasuke sendiri, yang merupakan dua shinobi yang sangat hebat dari klan Uchiha. Jadi aku harap sangat Masashi Kishimoto akan berikan satu jutsu yang sangat unik, ada kaitan dengan mitologi Jepun, dan akan menjadikan karakter Uchiha Sarada sebagai salah satu anggota klan Uchiha yang terkuat all of time. So, korang rasa kekuatan apa yang sesuai untuk Amino Uzumie yang merupakan dewi tarian ataupun kegembiraan, yang mungkin ada kaitan dengan Uchiha Sarada yang akan membantu Boruto keluar daripada kesengsaraan ataupun kegelapan? By the way guys, video teori berkaitan pasal kekuatan Mangekyo Sharingan kepunyaan Sarada ni ada dua part tau. Untuk video kali ni mungkinlah fakta ataupun huraian ataupun hujahan aku berkaitan pasal Amino Uzumie ni tak berapa nak kuat sangat berdasarkan mitologi Jepun. Tapi relax guys, part yang kedua nanti aku akan comeback dan let me cook. Aku akan borakkan lebih terperinci teori-teori yang berkemungkinan boleh jadi akan muncul dalam series Boruto untuk Mangekyo Sharingan kepunyaan Uchiha Sarada. So, korang sharekan pendapat korang dekat ruangan komen, dan apa pula pendapat korang? Komen dekat bawah.